Salam, selamat petang geng. So, kepada semua owner-owner kereta yang pakai kereta yang jalan oil cooler tu, korang kenalah jaga oil cooler korang baik-baik. Sebab apa? Memang oil cooler ni sampai masa ada tempoh jangka masa hayat dia, korang kena tukar. Kalau korang tak tukar, korang tengok apa yang jadi macam kereta Subaru ni Jom kita tengok kereta Subaru ni. Okey, sekarang ni kita tengah cuba buat radiator flushing. Owner mengadu sebab apa dia nak buat radiator flushing ni, oil cooler dia dah pecah. So bila oil cooler dia dah pecah, minyak dah bercampur dengan air. Tak percaya kau tengok ni dia punya hose ni. Ni nampak ni. Keladak-keladak minyak macam ni. So ini kalau nak bersihkan ni, kalau setakat kau cuci radiator saja memang tak selesai. Kena buat flushing pakai mesin flushing radiator ni. Even pakai flushing radiator mesin ni, bukan satu kali, bukan dua kali boleh selesai masalah macam ni. Okey. So kalau dah berkeladak macam ni, pipe ni kita kena cuci lah. Kalau boleh cuci. Kalau tak boleh nak selamatkan, memang pipe ni sekali kita kena tukar. Okay, so pesanan kepada korang, kalau pakai kereta yang oil cooler yang korang kata tak payah tukar tu, ingat, kalau korang tak nak jadi macam ni, cepat-cepat tukar geng. Right, dapat sesuatu? Jangan lupa like, follow and share. Mantap.